Okey. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. First step adalah pastikan sekejap nak colour ni dah. Mana colour cikgu? Pastikan A sama dengan 1. Adakah A anda sama dengan 1? Yes, no, maybe. Yes, kan? So tak payah buat apa-apa lah. Yang kedua, okay, kita ada ni untuk persamaan kuadratik kan. Fungsi kuadratik lain sikit tapi lebih kurang je. Yang kedua adalah kita tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Kat mana nak tambah? Kita tambah dekat in between B dengan C. Okay, so jadi X kuasa 2 tambah 3X. Kat sini. Tambah. So your B is 3 kan? So tambah 3 per 2 kuasa 2 tolak 3 per 2 kuasa 2. Okay. Lepas tu tambah 2 sama dengan kosong. Okay. Tambah in between B dan C. Okay. Yang ketiga, kita faktorkan. Nak faktorkan siapa? Kita faktorkan yang depan tu. Macam mana nak faktorkan? Kita faktorkan yang depan ni. Sampai sini je. Kita faktorkan. Macam mana nak faktorkan? Adalah dengan kita buat macam ni, kurungan. Apa dia punya pemboleh ubah? Unknown dia adalah X. Letak X. Ambil yang dalam kurungan yang ini. Tambahkan. Sebab dia nilai positif kan. So, tambah 3 per 2 kuasa 2. Okay. Tolak. Ni buka. 3 per 2 kuasa 2 jadi 9 per 4. Tambah 2 sama dengan 0. Okay. Ni kalau dalam kurungan ni awak buka balik. Awak akan dapat benda yang sama. 3 per 2 darab X tambah 3 per 2 kan. So awak akan dapat X kuasa 2 tambah 3 per 2 X tambah 3 per 2 X tambah 9 per 4. So awak akan dapat X kuasa 2 tambah 6 per 2. 6 per 2 X tambah 9 per 4. So awak akan dapat X squared tambah 3X tambah 9 per 4. Nampak tak? Sama je dengan yang cikgu highlight tu. Okay. Next adalah selesaikanlah yang dekat warna merah tu. So kita akan dapat apa ni? X tambah 3 per 2 kuasa 2 negatif 9 per 4 tambah 2 dapat berapa? Tolong kira ke cikgu? Negatif 9 per 4 tambah 2. Lambat. 1 per 4 sama dengan 0. Disebabkan ini adalah persamaan kuadratik, awak boleh gerak kiri kanan. Okey, kalau fungsi nak gerak. So kita gerakkan X tambah 3 per 2 kuasa 2 sama dengan 1 per 4. Okey. Lepas tu punca kuasa 2 kuasa 2 bawa ke sebelah jadi apa? Jadi apa? Kuasa 2 bawa ke sebelah. Punca kuasa. Punca kuasa 2 bagi 1. Tapi punca kuasa 2, jawapan awak akan dapat apa nak tambah kat depan ni? Plus minus kan? Punca kuasa 2. Awak akan dapat jawapan plus minus. Okay. Lepas tu apa lagi nak bawa? Kita nak cari nilai X tau. Kita nak cari nilai X. Okay. Lepas tu kita bawa pula
X sama dengan plus minus punca kuasa 2 bagi 1/4 tolak 3/2. Okey, boleh tak tekan kalkulator kat cikgu? Punca kuasa 2 bagi 1/4 tu dapat apa? 1/2. 1/2. So, akan dapat jawapan 1 positif 1/2 tolak 3/2. Satu lagi jawapan adalah negatif 1/2 tolak 3/2. Kenapa ada dua jawapan? Sebab satu nilai positif, satu nilai negatif. So, X sama dengan 1 tolak 3/2 is 1, betul tak? Negatif 1. Satu lagi is negatif 2. Betul tak cikgu kira? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul eh? Okay, so tu the steps that you have to ikut lah. Yang keempat selesaikan lah. Selesaikan. Ini untuk persamaan eh. Persamaan you can do like this. Okay, sampai dapat nilai X macam ni. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Nanti saya cakap boleh, so cikgu pun boleh jugalah. Okay, so kita ke sebelah nombor 2. Apa first step tadi? Step yang pertama adalah apa step yang pertama? Pastikan X sama dengan 1. Adakah A awak ke X? A awak. Adakah A awak sama dengan 1? Yes or no? Adakah A awak sama? Yes kan? So yang kedua. Tambah B/2 kuasa 2 tolak B/2 kuasa 2. Kat mana kita nak tambah ni? Kat mana? Antara B dan C. Good. So tambah. So B awak adalah 6. So 6/2 kuasa 2 tolak. Alamak. Tolak kalau biru lah. Tambah 6/2 kuasa 2 tolak 6/2 kuasa 2 tambah 5 sama dengan 0. Okey. Boleh tak nak dikecilkan? Boleh tak cikgu nak kecilkan yang dalam yang kalau biru tu? Boleh tak? Yang kalau biru tu dikecilkan. Boleh tak? 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 3 kan? Kalau awak tengok boleh dikecilkan, kita kecilkan. Tambah 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Lepas tu tambah 5 sama dengan 0. Barulah kita faktorkan. Nak faktorkan siapa? Kita faktorkan yang ke depan ni. Macam mana kita nak faktorkan? Kita ambil kurungan. Unknown kita nama apa? Nombor ubah kita nama apa? Nombor ubah kita nama apa? X. X. Boleh dah X. Sebab kadang-kadang dia bagi pembuluh bawah lain kat awak. Lepas tu X. Lepas tu ambil yang mana? Yang dalam kurungan ini. X tambah 3 untuk kurungan kuasa 2. Jangan lupa. Lepas tu yang belakang tu selesaikan macam biasa sahaja. Tolak 3 kuasa 2 jadi 9. Tambah 5 sama dengan 0. Okay. So, yang keempat kita selesaikan. Okay, selesaikan. Awak dapat X tambah 3
kuasa 2, negatif 9 tambah 5, negatif 4 sama dengan 0. Bawa pergi sebelah. X tambah 3 kuasa 2 sama dengan 4. Bila punca kuasa bawa ke sebelah jadi apa? Kuasa 2. Bawa ke sebelah jadi apa? Punca kuasa. Punca kuasa. Tapi ada apa kat depan? Ada apa kat depan? Plus minus. Plus minus. That's good. Plus minus. Okay, punca kuasa 2 bagi 4 adalah? Punca kuasa 2 bagi 4 adalah? 2. 2. Okay, lepas tu X sama dengan plus minus 2 tolak 3. Maka X sama dengan, ambil yang positif tolak ini. Satu lagi, negatif 2 tolak 3. So, X sama dengan negatif 1. Satu lagi X sama dengan negatif 5. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Amalin cakap boleh. Boleh? Boleh? Settle? Boleh buat? Boleh. Boleh. Okay. Next, number 3. Tak nak lah. Cikgu nak ambil yang 2 unknown. Ada tak 2 unknown? Ni, number 6. Okay, 2 unknown. First, apa tadi kita punya first? Pastikan A awak adalah sama dengan 1. Adakah A awak ini sama dengan 1? Tak. Okay, nampak ada 2 kan? So, kita keluarkan 2 tu. 2. Okay, jadi X kuasa 2 tolak. Ni bahagi semua dengan 2. X per 2 tolak 6 bahagi 2 dapat berapa? 3. 3 sama dengan 0. Bila awak darab balik 2 tu, awak akan dapat sama dengan ke atas. Okay? Alright. Ada soalan kat sini? Kenapa X per 2? Ada tak soalan? Ada tak? Tak ada. Okay, so now 2 ni boleh bawa ke kanan. Bila bawa ke kanan jadi apa? Bawa ke kanan jadi apa? Bawa ke kanan, bawa ke sebelah sini jadi apa? 1/2. Mana boleh 1/2? Kanan tu apa? 0. 0 bahagi 2 berapa? 0 bahagi 2 berapa? 0. 0. So jadilah X kuasa 2 tolak X per 2 tolak 3 sama dengan 0. Dapat? Dapat tak? Okay, next. Apa second step? Apa second step tadi? Tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Siapa B sekarang ni? Negatif X. No. Who is your B? Siapa B? Negatif X per 2. No, X is not B. Di sini A adalah 1. B adalah negatif 1/2. Okay lah. Check balik. Negatif 1/2. C siapa dia C? Siapa C? Siapa kata? Negatif 3. X bukan A, bukan B, bukan C. Perkali kat depan X tu, perkali depan X kuasa 2 adalah A. Perkali depan X is adalah B. Macam tu. Jangan salah Okay, now kita masukkan tadi. So, X kuasa 2 tolak X per 2. Apa rumus dia tadi? Tambah B per 2, right? B. Siapa B awak? Negatif 1/2 per 2. Kuasa 2 tolak negatif 1/2 per 2 kuasa 2
Lepas tu, tolak 3 sama dengan kosong. Okey, cuba tengok yang warna biru tu. Boleh tak nak dicantikkan, nak dikecilkan? Tu dapat 3 lapis tu. Cikgu tanam 3 lapis. Paling banyak 2 lapis. Boleh tak nak dikecilkan? Boleh Jadi apa? negatif 1/4. Negatif 1/4. Okey. So, tambah negatif 1/4. Awak kena pastikan yang color biru ni dalam sebutan yang termudah. Kalau tak, awak habis sampai ke bawah. Okey. Tolak 3 sama dengan kosong. Apa the third step tadi? Kita buat apa? Apa third step? Faktorkan. Siapa yang kita nak faktorkan? Yang kat depan ni, betul? Betul tak? So, Betul. apa nama unknown kita kat sini? Apa nama unknown? X. 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 So, X. Lepas tu ambil yang dalam kurungan ni. So, X tolak 1/4 kuasa 2. Tolak. Tolak tu biar saja dekat situ. Sebab dia memang tolak kat situ kan. Tolak. Ni tolak yang ni. Jangan pergi ni dia. So yang dalam kurungan tu. Kuasa 2 kan awak dapat 1/16. Tolak 3 sama dengan kosong. Okey. Tolong kira kat cikgu. Negatif 1/16 tolak 3 berapa awak dapat? Negatif 49/16, betul? Betul. Negatif 49/16 sama dengan kosong. Apa kita nak buat seterusnya? Apa nak buat seterusnya? Bawa pergi sebelah. Siapa? Siapa nak bawa ke sebelah? Negatif 49/16. Yes, so bawa ke sebelah jadi 49/16. Next step. Apa nak buat seterusnya? Pindahkan kuasa 2. Good. Bila pindahkan ada apa kat depan? Plus minus. Good. Okay. Plus 49/16. Boleh tak punca kuasa 2 kan? Jadi berapa? 7/4. 7/4. Good. Okay, next. Apa lagi kita nak buat? Apa lagi nak buat? Ini dah kuasa 2 dah. Pasal ada kuasa 2 lagi. Apa lagi nak buat? Lagi? Apa lagi nak buat? Bawa negatif 1/4. Jadi, plus minus 7/4 tambah 1/4. So, X sama dengan yang pertama ambil yang positif 7/4 tambah 1/4. Jangan lupa letak koma. Sebab dia ada 2 kat situ. Satu lagi adalah negatif 7/4 tambah 1/4. So, X yang pertama 8/4 is 2. Negatif 7 tambah 1 jadi negatif 6/4. Negatif 6/4 dapat negatif 3/2. Betul tak cikgu kira? Betul tak cikgu kira? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul. Betul. Betul Okey. Boleh? Boleh atau tidak? Okay, Amal ni cakap boleh. Aki cakap boleh. Okey, Aimi. Aimi kenapa masuk Aimi? Kenapa masuk? Bukan saya sepatutnya masuk ke cikgu? Tak, kau tak termasuk tanya. Aimi masuk ke? Aimi masuk. Sorry.
Siapa pula? Okay, next. Ni apa? Faedah penyempurnaan kuasa 2 lagi. Okay. Aku nak buat number 8. Okay, cikgu akan panggil nama seorang-seorang. Guide me through macam mana nak buat. Okay, kalau salah jangan risau. Kita tengah belajar, betul? Betul? Okay. Kita mulakan dengan Nafisa. Nafisa, apa first step tadi? Apa first step kita? Nafisa. Kalau you cannot on the mic, you can tulis dekat chat. Apa first step tadi? Nafisa, are you there? Ya. Okay, apa first step tadi? 3 tu kat luar. Okay, yes. Kita kena jadikan A sama dengan 1. Di mana? Tapi A kita kat sini adalah, sebelum tu cikgu nak check A, B, C awak ni. So, siapa A? Siapa A? Siapa A? 3 kan? Siapa B? Siapa B? 2. Positif 2 Kalau dia negatif, dia negatif. C adalah? Negatif 1. Yes, jangan salah. X tu bukan. Dia hanya perkali sahaja. So, since A kita adalah 3, maka kita kena keluarkan 3 tersebut. Keluarkan 3. So, X kuasa 2 tambah. Okey, maknanya yang ni semua bahagi dengan 3. Jadi 2 per 3 X tolak 1 per 3 tutup kurungan sama dengan sifar. Okey, dapat sampai sini? Dapat tak? Okey, next. Number 2. Apa kita nak buat? Oh, sebab number 2. Anis, apa cikgu kena buat seterusnya? Yang 3 tu, apa cikgu kena buat? Anis? 3 kat depan ni cikgu nak kena buat apa? Anis? Triple A Anis Aisyah Ashura. Anis tidur ke? Akil, cikgu nak buat apa dengan 3? Pindah sebelah jadi kosong bagi 3. Okay, so pindah ke sebelah. So dia akan kosong bahagi 3. Jadi X kuasa 2 tambah 2 per 3 X tolak 1 per 3 sama dengan kosong. Okay, kosong bagi 3 akan dapat kosong lah. Okay, step yang kedua. Azra boleh jawab tak step yang kedua? Step yang kedua. Buat yang tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Good. B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Okay. Damia. Siapa B awak ni? Damia? Siapa B awak? Siapa B awak? 2 per 3. Good. Okay, kita tengok yang ni sekarang. So, B itu adalah 2 per 3. Okay, so. Okay, salah. So, tu dia balik. X kuasa 2 tambah 2 per 3 X. Okay, kita tulis ini in between B dengan C. So, tambah. B awak adalah 2 per 3. Kena tulis macam ni dalam SPM kita tulis macam ni. Kuasa 2 tolak. Pemakahan pertama ni dekat sini. 2 per 2 kuasa 2. Lepas tu tolak 1 per 3 sama dengan kosong. Okey. Najwa, cantik tak yang colour biru tu Najwa? Najwa Husna. Cantik tak yang warna biru tu? Lepas tu cikgu nak kena buat apa?
Kecilkan. Macam mana cikgu nak kecilkan? Dua per tiga bagi dua dapat berapa Najwa? 2/6. 2/6. Okey, 2/6 tu boleh kecilkan lagi tak Najwa? 1/3. Good. Okay, so 1/3 kuasa 2 tolak 1/3 kuasa 2. Okay, tolak 1/3 sama dengan kosong. Okay, pastikan dalam sebutan termudah yang dalam kurungan tadi. So, yang ketiga. Yang ketiga adalah apa yang ketiga ini? Faktorkannya. Kita nak faktorkan siapa ini? X kuasa dalam kurungan X kuasa 2 tambah 1/3. Okay. Betul. Dalam kurungan X tambah 1/3 kuasa 2. Kita faktorkan yang depan ni. Macam mana tadi Aimi cakap? So, kurungan. Siapa pun boleh buat dia X. Lepas tu ambil yang dalam ni. Positif kan? So, tambah 1/3 kuasa 2. Lepas tu, tolak. Ni tolak. 1/3 kuasa 2 dapat. 1/3 kuasa 2 dapat 1/9, betul? 1/9 tolak 1/3 sama dengan kosong. Okey, selesaikan. Negatif 1/9 tolak 1/3 dapat berapa? Alia Farzana? Negatif 1/9 tolak 1/3. Berapa awak dapat? Alia Farzana. Negatif 4/9. Good. Negatif 4/9 sama dengan kosong. Okey, Batrisha. Apa cikgu nak buat seterusnya, Batrisha? Batrisha. Negatif 4/9 jadi letak kat sebelah. Good. Okay, so bawa ke sebelah jadi 4/9. Lepas tu Amalin. Amalin, lepas tu cikgu nak buat apa? Kuasa 2 tu bawa pergi sebelah. So Jadi apa? kuasa Ada apa-apa lagi tak nak tambah kat plus depan dia? minus. Yes, plus minus. Kena tambah plus minus. Okay, Alisha, Wano Alisha. Ya. Punca kuasa 2 bagi 4/9 dapat apa? 2/3. Good, 2/3. Okay, lepas tu apa ni? Apa siapa nak jawab Laiz? Apa cikgu nak buat seterusnya? Laiz, apa cikgu nak buat? Cikgu nak buat. Okay, so plus minus 2/3 tolak 1/3. Buka lah. So 2/3 tolak 1/3. Satu lagi negatif 2/3 tolak 1/3. So dapatlah jawapan 1/3. Satu lagi adalah negatif 3/3 is negatif 1. So that is a few steps yang you boleh skip dekat sini. Kalau you dah nampak kan macam yang ni ke kan. Dah dapat ni terus skip. Nak terus dapat ni ke pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Ni cikgu buat satu-satu supaya awak nampak kat mana nak kena buat apa semua. Tapi kalau you dah nampak, go terus pun boleh. Tapi yang penting permakahannya adalah di sinilah. Mana ni? Markah dia kat sini. Ini paling penting markah dia. Markah yang pertama. Okay. Kat sini ni boleh skip a few step ni. Markah juga jawapan. Jangan tinggal. Okay. Alright. Do you need satu lagi contoh atau nak dismiss? Perlukan contoh lagi?
Cikgu nak lagi satu boleh? Boleh pilih soalan. Nak 10. negatif 10? Negatif. Okay, good. Okay. Ni negatif. Alright. So, siapa nak start guide ni? Siapa nak start dulu? Siapa nak bagi tahu apa nak kena buat? Anyone? Siapa nak tolong? Apa first step tadi? Buat A sama dengan 1. A sama dengan 1. Awak mesti sama dengan 1. Tapi ni negatif 2. Apa kita nak buat? Jadi bahagi negatif 2. Keluarkan negatif 2. Negatif 2. X kuasa 2. So, dia tolak 9 per 2. X tolak 5 per 2 sama dengan kosong. Kenapa jadi tolak? Why? Sebab negatif. Kita bahagi dengan negatif 2. So 9 bahagi negatif 2 akan jadi negatif 9 per 2. Sama juga dengan 5 tu. 5 bahagi negatif 2 dapatlah negatif 5 per 2. Okey, apa nak buat seterusnya? Pindahkan negatif 2 jadi kosong bahagi negatif 2. Okey, so jadi X kuasa 2 tolak 9 per 2X tolak 5 per 2 sama dengan kosong. Sebab negatif 2 ni kita bawa ke kanan, kosong bahagian kiri dapat kosong. Okey. Thank you Najwa. Next, apa cikgu nak buat? Apa cikgu nak buat? Nombor 2. Siapa boleh tolong cikgu? Nombor 2. Tolong. Siapa boleh tolong? Apa step yang kedua? Tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Yes, tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Kat mana kita nak tambah tu? Kat mana nak tambah? Antara B dan C. Good. Antara B dan C. Mana dia? Okay, sampai sini lah. Tambah siapa B awak ni? Siapa B awak? Negatif 9 per 2. Good. Negatif 9 per 2. So, kurungan negatif 9 per 2 per 2. Kuasa 2. Tolak negatif 9 per 2 per 2 kuasa 2. Okey, kena buat macam tu ya. Okey, lepas tu tolak 5 per 2 sama dengan kosong. Cantik tak yang colour merah tu? Buruk. Buruk. So kita nak buat apa? Pemudahkan. Macam mana nak memudahkan? 2 yang bawah tu dah terap dengan 2 yang atas. Jadi negatif 9/4. Good. Negatif 9/4 kuasa 2 tolak negatif 9/4 kuasa 2. Lepas tu tolak 5 per 2 sama dengan kosong. Dalam kurungan tu boleh kecilkan lagi tak? Yang dalam kurungan tu boleh kecilkan lagi tak? Tak. Tak boleh dah. Okey, so nombor 3 apa kita buat? Faktorkan. Faktorkan. Siapa yang kita nak faktorkan ni? Siapa yang kita nak faktorkan? Yang dekat sini. Sampai sini je kita faktorkan. Macam mana nak faktorkan? Macam mana nak faktorkan? Kurungan. Lepas tu? Lepas tu? Tolak 9 per 4. Okey, tolak 9/4 kuasa 2. Tu selesaikan yang belakang tu. So ni tolak, nampak ni tolak. So tolak lah. Negatif 9/4 kuasa 2 dapat apa? Apa awak dapat? Negatif 9/4 kuasa 2. Berapa?
81/16. Good. 81/16 tolak 5/2 sama dengan kosong. Okey, selesaikan yang warna biru tu. Apa awak dapat? Selesaikan yang warna biru dapat apa? X tolak 9/4 kuasa 2. Yes, berapa? Negatif Negatif 121. 121/16. 1 apa? 121/16. 16 sama dengan kosong. Lepas tu kita nak buat apa lagi? Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? 121/16 tu pindah sebelah jadi positif. Good. Okey. Lepas tu? Lepas tu pindah kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Betul. Ada plus minus. Good. Ada plus minus. Punca kuasa 2 121/16. Lepas tu punca kuasa tu jadi berapa? Punca kuasa 2 bagi 1/16 dapat berapa? 11/4. Good. 11/4. Okey. Lepas tu kita bawa ke sebelah lagi negatif plus minus 11/4 tambah 9/4 pecahkan 2 1 positif 11/4 tambah 9/4 koma satu lagi negatif 11/4 tambah 9/4. Okey, so dapat berapa ya? 11 tambah 19, 20/4 dapat 5. Satu lagi, negatif 2/4 dapat negatif 1/2. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Nak ada siapa nak continue atau nak stop di sini? Nak continue atau nak stop di sini? Jawapan? Jawab dia. Tolong jawab. Tolong jawab. Tak ada jawapan pula. Tolong bagi jawapan seorang. You nak start or you want to continue? Tak ada jawapan? Okay, nombor 3 siapa nak buat? Nombor 3 siapa nak buat? Kalau tak cikgu bagi. Siapa volunteer nak buat nombor 3? Hantar dekat grup macam biasa. Okay, siapa nak buat nombor 3? Okay, tak ada orang cakap. So, awasil nombor 3. Senang je ni sebab E dah 1. Nombor 4, cikgu bagi dekat cikgu bagi dekat siapa tu? Alisha nak. Okay, good lah Alisha. Alisha. Nombor 5, cikgu bagi siapa nak? Nombor 5. Akil Adam. Okay, Akil Adam. Nombor 6 dah. Nombor habis dah. Nombor 7. Nombor 7, siapa nak? Aimi, okey. Nombor 9. Nombor 9. Akil Zafran. Akil dah ke tadi? Zafran. Nombor 10 dah. Nombor 11. Husni. Cikgu ambil kat Husni. Faiz. Tak nak. Cikgu ambil kat Husni. Sebab diam je Husni. Husni, are you there? Kalau ada bagi thumbs up. Ya, ada. Husni. Nombor 12.
Cikgu nak bagi kat Ryan Hilman. Boleh Ryan? Boleh. Okay, good. Next, cikgu nak bagi ke... Oh, dah habis dah. Okay. So, letak dekat group macam biasa supaya kita boleh bincang jawapan. Okay. Kalau tak faham, boleh tanya. Kalau siapa nak request recording ni, boleh minta dan cikgu bagi link untuk awak tengok. Okay. Selamat. Kalau yang mana tak ada nama tu, jawab ya. Jawab bagi habis. Okay, ni penting ni sebab nanti ke sini pula untuk dapatkan bentuk berteks pula. Ni adalah asas untuk yang ni dan asas kepada banyak benda yang lain. Boleh? Oh, sebelum kita stop, cikgu nak buat ini soalan trial. Soalan trial SMKA tahun 2000 berapa cikgu tak ingat. Okay, sekejap mana dia punya ni? Okay. Kita nak buktikan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, kita akan buat penyempurnaan kuasa 2 macam tadi. Okey, guide me through it. Apa first step tadi? A sama dengan 1. Adakah A awak sama dengan 1? Tak. Tak kan? So, keluarkan A. Keluarkan A, dia jadi X kuasa 2 tambah apa? B Per A. B per AX tambah C per A sama dengan kosong. So, itu bawa ke sebelah. Jadilah X kuasa 2 tambah B per AX tambah C per A sama dengan kosong. Okey. Apa next step? Step yang kedua tadi. Kita tambah apa? B per 2 kuasa 2 tolak So, your B tu siapa sekarang? B per A. B per A. Yes, good. B per A. So, tambah B per A per 2 kuasa 2 tolak B per A per 2 kuasa 2. good. Okay, tambah C per A sama dengan kosong. Okay, cantikkan yang color merah tu please. Jadi apa? Tambah B per AX tambah dia akan jadi B per 2A kuasa 2 tolak B per 2A kuasa 2 tambah C per A sama dengan kosong. Apa the third step tadi? Kita buat apa? Faktorkan. Faktorkan. Good. So faktorkan jadi X tambah B per 2A kuasa 2. Okay. So yang kat belakang tu tolak. Tolak ni jangan kacau dia. Biar je. So jadi B kuasa 2 per 4A kuasa 2 tambah C per A sama dengan kosong. So kita tengok apa awak dapat. Okay, so now yang kali hitam tu kita selesaikan. B per 2A kuasa 2. So yang kat C tu you kena tambah 4A lah kan. Darab 4A, darab 4A. Betul tak? Kan? Betul tak? Kan? Nak bagi sama. So jadi negatif B kuasa 2 per 4A kuasa 2 tambah 4AC per 4A kuasa 2 sama dengan kosong. Next, kita bawa yang hitam tu ke sebelah. X tambah B per 2A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak 4AC per 4A kuasa 2. Dah nampak macam something. Wan Alisha tu Ali nama awak. Wan Alisha, awak dah nampak macam something tak? Mungkin sebelum ni awak dah masuk kelas tu, ada tak nampak macam apa? Oh, yang Yang? kaedah rumus. Good.
Good. Okay. Kita tengok. Okay. So kuasa 2 bawa ke sebelah jadi apa? Punca kuasa 2. Tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC per 4A kuasa 2. Okey. Jadi X tambah B per 2A sama dengan plus minus. Yang atas tu tak boleh nak kacau. So biar dia. B kuasa 2 tolak 4AC. Yang bawah tu kita boleh punca kuasa 2 bagi 4 dapat berapa? Punca kuasa 2 bagi 2. Punca kuasa 2 bagi A kuasa 2 dapat apa? A. A, good. Okay. So bawa yang B per 2A ni ke sebelah pula. Alamak, padam. Okay, negatif B per 2A tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. So kita boleh buat apa ni? Kita boleh satukan mereka, betul? Jadi negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Apa tadi Alisha? Apa rumus ni? Negatif B plus minus set B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Yes, inilah pembuktian macam mana terkeluarnya rumus yang kita belajar hari tu. Betul tak Alisha? Ada dua kan hari tu. Kaedah pemfakturan, kaedah rumus. And today is the third one. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Bagaimana dapat rumus tersebut? Adalah dengan kita buat penyempurnaan kuasa 2. Ni soalan pembuktian lah ni. Maksudnya macam mana terbitnya rumus ni? Melalui penyempurnaan kuasa 2. Dia bukan saja-saja terbit. Ini sekadar awak punya pengetahuan lah. Sebab pernah keluar soalan trial. Dia minta keluar buat penyempurnaan kuasa 2 dan dapatkan rumus ini. Ni rumus apa ni tadi? Rumus persamaan kuadratik lah untuk rumus dapatkan nilai X. Ada 3 semuanya. Pemfakturan yang biasa awak buat. Yang kedua rumus, ini rumus dia. Yang ketiga adalah penyempurnaan kuasa 2 yang kita belajar pada hari ini. Okey, dapat semua? Nampak tak? Dia pandangan dia mind blowing tau benda ni. So dengan nampak tak? Step-step tadi, 3-4 step tadi yang kita belajar. Dah terus dapat ni semalam. Okey, ni semalam. Malah Cikgu Wasa Alisha je seorang masuk pada hari apa Hari Rabu. Rabu ke Khamis? Rabu. Okey, itu sahaja untuk pagi ni. Okey, jangan lupa upkan dekat group dan selesaikan yang lain. Kena buat. Awak tak buat, awak sakit. Tu je cikgu nak cakap. Sakit apa nak jawab nanti tak nak jawab. Tu je. Kita exam dah bagi. Awak dah tengok dah kan jadual exam? 15 untuk form 5, 20 untuk form 4. Awal tu, maths awal. Maka tolonglah buat betul-betul. Okey, tadi parents awak cakap apa lah cikgu ajar. Anak saya tak kerti-kerti ni. Alright, so itu sahaja untuk pagi ni. Okey, terima kasih semua yang masuk pada pagi ni. Anda memang hebat.